Biar betul weh. Orang ramai kata yang animasi dekat China dah setanding dengan animasi dekat Jepun. Uish, aku mula-mula pun tak percaya dan terkejut masa mula-mula statement ni keluar. Tapi aku nak bagi tahu korang. Weh, betul. Kalau kat Jepun orang duk panggil anime, tapi dekat China orang tak panggil anime juga tau. Orang panggil donghua. Jadi aku nak tengok sikit lah. Betul ke animasi donghua ni dah setanding dengan animasi anime? Jom kita tengok clip fight dia. Weh, sama weh. Betul weh. Donghua ni dah nak standing dengan Jepun dah aku tengok. Ush, tak sangka aku. Donghua dah sampai macam ni sekali. Walaupun menggunakan visual art yang lain daripada Jepun, tapi tetap memang best untuk ditonton. Korang suggest dekat aku jap Donghua yang best-best macam anime. Aku nak tengok lah. Tapi jangan yang pelik-pelik sudahlah. Yang mana komen pelik-pelik, sekejap lagi aku delete komen tu nanti. Okay? Repost dan share video ni, kasih ramai lagi tahu. Alhamdulillah, memang terbaik.